Okay, sekarang jam dah pukul 5.36 pagi. Kita bangun pukul 4 pagi tadi. Kita nak meneruskan program aktiviti kita hari ni. Kita nak pergi mana ni? Rahsia. Okay guys, seperti yang dijanjikan guys. Kita sekarang berada di stesen kereta api Wakaf Baru. Abi. Tepi panggil semua. Sini. Boleh ke? Boleh. Mari kau tu. Tit. Alright, kereta api sudah sampai. 12, 16, 12, 15, 18, 18, 20, 21. Okey, ngam cantik. Okey, dah. Ngam, 21 cukup. Alright. Apa dia nak mama? Iyalah. Kita di sini, di sini. Apa tu? Ada di sini. Letak atas. 6 lah Ferry. Betul lah, Temangan. belum sampai. Oh, Temangan belum? Dah makan lah tadi. Tanah Merah. Okey. Oh, kita menuju ke Temangan, lepas tu ke Kerai, Mani Urai, Bukit Abu, Bukit Gris dan Dabung. So ada 6 stesen. Oh, kita ada jambatan besi. So dapat train ni, train yang baru. Train baru ni kita tak boleh nak keluar, nak tunjuk-tunjuk kat luar kan. Kita boleh tengok view daripada tingkap je lah. View tingkap. Temangan next station. Kita nak pergi jalan. Ya. Pergi ke kantin. Oh, ni kantin ni. Oh, ni ada meja gini. Yang tu ada meja dia. Ha? Sekarang ni dah pukul 8.45. Kita ada lagi 1, 2, 3 stesen. 3 stesen. Lepas ni stesen Bukit Abu. Lepas tu Bukit Mutu. Lepas tu Bukit Afong. Lepas tu Bukit Sing. Tak ada. Bukit Abu, Kuala Gris, Dabung. Pemandangan kat luar. Tadi ada pemandangan cantik dekat kawasan berkabus-kabus. Kita ada lintas sungai. Cantik lah. Cumanya dah tidur. Bila bangun-bangun dah sampai tempat tu. Tak sempat dah nak on datang-datang ni. Tu Awin.
Ni Mama. Buka apa? Kaji dah nak. Dekat luar. Sekarang ni kita dekat stesen Bukit Abu. Masih lagi menunggu pelepasan. Adalah tu. Boleh tengok ni. Daripada Padang Besar Arau turun sampai Kemas. Alhamdulillah. Ya, express saya Timuran ni yang best ni. Ini shuttle Timuran. Okey, tadi kita berhenti lama dekat Kuala Gris sebab ada terselisih dengan kereta api timur, kereta api daripada KL lah. Sekarang ni lagi beberapa minit kita akan bergerak menuju ke stesen berikutnya iaitu Kuala Gris. Nanti kita akan update lagi. Dalam masa tak sampai 10 minit daripada Bukit Abu, kita dah sampai ke stesen Kuala Gris. So kita lepas ni akan menuju ke stesen Dabung. Stesen Kuala Gris ni diuruskan oleh Masjid Mukim Kuala Gris. Cantik lain daripada yang stesen-stesen sebelum ni. Ya. Kita dah sampai stesen kereta api Dabung. KTMB Dabung. Kita dah sampai di Dabung pukul 10.40 tadi. So sekarang ni kita dah ada van yang akan bawa kita tour lah dekat area Dabung. Tapi van tak ada aircon. Mandi setengah mana? Lagu? Mandi dah ni dah. Tadi hidup nyala. Tak ada kau. Ini suasana di sekitar Dabung sungai. Oh, laju motor. Stesen kereta api tadi. Sampai-sampai ni kita breakfast dulu depan stesen kereta api Dabung. Ya, apa ambil lah gambar. Ada yang ada. Pakai duit lah mama. Duit. Sini Aisyah nak gambar lah. Semua datang sini mah. Tak, cukup kat sini petang. Okay, kita breakfast dekat apa nama? Gerai apa? Bini aku. Ya, lebih kurang gitu lah, gerai bini aku. Bini dia lah, bukan bini aku. Bini kawe. Bukan bini kawe. Bukan bini dia lah, bukan bini kawe. Makan nasi belauk pagi ni.
daging kunyit, daging goreng, bihun siye, paru. Macam-macam lah. Biar saya dia. So hari ni akan dapat first sticker. Kita akan tampal di gerai bini kawai. Hasil melawat di Dabung. Kita akan tampal stiker di sini. Okey, Dabung 0 km. Kita nak naik van pula. Nak pergi next destination kita. Kita punya next trip kita ke Gua Ikan. Gua Ikan ada apa bang? Gua Ikan dia ada gua. Gua ni dia sebenarnya kalau ikut kan ada 4 gua lah. Cuma yang kita akan masuk ni mungkin 1 je lah. Sebab 4 gua ni dia memerlukan 3 lagi gua ni memerlukan guide lah. Ada guide. So kita masuk 1 je lah. 1 lah Gua Ikan. Kita tengok-tengok je lah. So orang kata kalau tak ada apa-apa, kalau ada rezeki kita bolehlah masuk tengok orang kata bentuk gua dalam, boleh masuk dalam gua. So dapat feel lah, rasa experience masuk dalam gua tu macam mana kan. Sebab dia kalau Gua Ikan ni memang tak memerlukan apa-apa guide lah. Kalau gua yang lagi 3 tu memang memerlukan guide untuk masuk lah. Okey, kita nak pergi tengok Gua Ikan. Ada apa kat Gua Ikan kita tak tahu lagi. Kita pergi tengok dulu. Kita sampai dah Gua Ikan. Tangan kiri weh. Kita mak. 20. Terima kasih. Baik, baik. Saya masuk dulu. Itu foreigner. Aduh ya, 20 ya. Dia ambil ledak aja. Kanak-kanak ini ledak. Ini pemandangan di sekitar pusat reception Gua Ikan. Situ ada galeri Stong Park. Oh ni Gunung Stong. Gua Ikan ni terletak dalam kawasan Gunung Stong punya geopark Okey, kita ada kat mana? Dekat Gua Ikan. galeri Stong Geopark. Kita baca ni, Stong Geopark berkeluasan 2131.99 km persegi dan memiliki kepelbagaian 25 geotapak, 6 biotapak serta 14 tapak budaya sebagai geopark kebangsaan yang seiring dengan agenda pembangunan nasional dan matlamat pembangunan Mampan 2030 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selamat datang Gua Ikan at Dabung. Kita nak tengok apa ada kat dalam ni. Kita tak boleh masuk ke dalam sangat lah sebab ada orang tua sekali kan. Wow, cantiknya. Cantik dalam tu. Okey, kita nak lintas. Hati-hati. Hati-hati, jangan tolak-tolak. Dia ada tempat untuk melintas ke seberang. Tak payah lompat. Pergi sana. Kau tu punya apa?
Bunyi kelawar. Ini pemandangan di dalam gua ikan. Pusing. Ni Haris nak masuk. Haris masuk juga. Hai. Masuklah sini. Tak nampak. Papa ni scan TV. Ada jenis kan bang? Ha? Ada jenis kan? Macam ni. Dia jauh nampak macam arwah ayah. Ha? Oh, dari jauh sekali tengok. Macam arwah ayah, Ma. Asal tengok air tu depan awak tu. Dia pernah jumpa ikan dalam ni. Di sini dulu, kalau ikutkan kita punya kajian pula dah. Kalau baca dia punya buku sejarah, sini dulu adalah laut. Dia jumpa cengkerang, dia jumpa barang-barang laut lah. Hidupan laut. Ha? Mana tahu. Saya bukan kerja dengan Museum Negara. Fosil, yes. Fosil ni, fosil laut lah, hidupan laut lah. Macam dekat Perak, jumpa manusia. Yang Perak Man tu. Perak Man, ya sungguh. Antara fosil manusia tertua di dunia. Okey, kita dekat dalam gua ikan. Tengok, orang kata binaan alam semula jadi. Cantik. Sana tu boleh tembus lagi tu. Kalau kata nak buat aktiviti yang ekstrim boleh kot. Kita kena melintas sini ke sana, tapi gelap sikit lah. Cuba bayangkan berjuta-juta tahun dulu macam mana keadaan tempat ni. Dengar cerita tempat ni bawah laut. Sebab orang jumpa fosil hidupan laut dekat dalam gua ni masa penemuan dulu. Tapi tengok, satu benda yang tak bagus tengok. Tangan-tangan gatal ni yang menconteng-conteng, merosakkan geopark ni. Ini yang kita kena elakkan sebenarnya. Kita datang, kalau nak, orang kata, nak tinggal kenangan, ambil gambar je. Jangan conteng-conteng macam ni, tak bagus lah. Tengok cantik ni. Atas. Kalau kita tengok struktur dinding gua ni, nampak lekuk-lekuk tu. Tu semua hasil daripada hakisan air. Lekukan air yang titik kat situ selama berjuta-juta tahun. Dan orang kata air tu boleh melentur batu. So kita kena sabarlah. Sabar. Buat benda tu istiqamah. Akan ada hasilnya. Jangan mudah putus asa. Jangan. Ni kesan-kesan. Okey.
Kita dah habis melawat dekat dalam Gua Ikan. Kita nak ke next pit stop kita di Gunung Stong. Jumpa lagi kat Gunung Stong.